Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Syukur Alhamdulillah kerana dengan limpah dan kurnianya, saya diberi peluang untuk membentangkan kajian tindakan saya pada hari ini. Saya, Cikgu Roslawati binti Osman, bertugas di Sekolah Kebangsaan Pokok Asam, Pendang, Kedah. Saya berpengalaman mengajar selama 23 tahun 2 bulan dalam bidang sains dan bahasa Melayu. Seterusnya, saya berada dalam bidang pemulihan khas adalah selama 1 tahun 5 bulan. Terima kasih kerana telah memilih saya dalam slot perkongsian amalan terbaik. Tajuk kajian tindakan saya ialah meningkatkan penguasaan huruf abjad dalam kalangan murid pemulihan khas melalui kaedah huruf hidup. Seterusnya, serba sedikit tentang Sekolah Kebangsaan Pokok Asam yang terletak di Jalan Sungai Tiang, 06700 Pendang, Kedah. Sekolah ini merupakan sekolah luar bandar Grade B dengan jumlah enrolment murid seramai 304 orang. Kategori luar bandar bergrade B. Guru besar sekolah saya ialah Puan Khairiah binti Ahmad. Sebagaimana yang kita ketahui, masalah 3M merupakan masalah besar dalam bidang pendidikan dalam negara yang perlu kita tangani bersama. Sebagai seorang guru pemulihan khas, saya telah menjalankan kajian tindakan dan memilih seramai 4 orang murid tahun 2 pemulihan khas sebagai bahan kajian saya. Antara masalah yang dihadapi oleh murid saya ialah murid saya tidak mengenal huruf abjad dengan betul. Seterusnya, murid saya keliru antara huruf besar dan huruf kecil. Akhir sekali, murid saya juga tidak dapat menyebut huruf dengan tepat. Fokus utama kajian ini ialah menitik beratkan kemahiran mengenal huruf. Seterusnya, kajian ini memberi penekanan kepada cara mengecam huruf A hingga Z, sebutan huruf yang betul, perbezaan huruf besar dan huruf kecil. Seterusnya, kemahiran asas ini sangat penting sebelum murid boleh membaca dengan lancar. Oleh itu, saya telah menetapkan objektif utama kajian dalam mengenal dan menyebut huruf abjad A hingga Z. Saya berharap melalui intervensi yang dijalankan, murid dapat menguasai kemahiran asas literasi dengan lebih baik. Seterusnya, saya telah menetapkan 3 objektif untuk memastikan objektif kajian ini dapat dicapai. Yang pertama, murid mengenal pasti huruf abjad yang belum dikuasai. Seterusnya, meningkatkan keupayaan murid mengenal dan menyebut huruf A hingga Z. Akhir sekali, menilai keberkesanan penggunaan kaedah huruf hidup. Kumpulan sasaran terdiri daripada 4 orang murid tahun 2 pemulihan khas. Mereka berada pada tahap penguasaan kemahiran 1 dan kemahiran 2 dalam pemulihan khas. Terdapat 3 ciri murid saya, iaitu lemah dalam mengecam huruf. Yang kedua, tidak dapat menulis huruf dengan betul. Yang ketiga, murid tidak mengenal sebanyak 15 huruf abjad. Pendekatan yang saya gunakan dalam menyelesaikan masalah yang saya hadapi di dalam kelas adalah dengan kaedah huruf hidup. Pendekatan yang saya gunakan ini ialah pendekatan belajar sambil bermain. Seterusnya, dalam sesi pembelajaran, setiap huruf dipersembahkan melalui cerita ringkas, pergerakan fizikal dan lagu yang sesuai. Kaedah ini menjadikan huruf seolah-olah hidup dan lebih mudah diingati oleh murid. Kaedah huruf hidup dipersembahkan dalam cerita dengan mengaitkan dengan cerita yang mudah difahami oleh murid. Pergerakan badan atau aksi yang dilakukan pula dapat membantu murid mengingat bentuk huruf. Manakala lagu pula dapat membantu murid mengingat huruf. Kaedah ini haruslah dilakukan secara berulang-ulang supaya dapat kekal dalam ingatan murid. Ini merupakan kad bergambar huruf yang telah saya hasilkan. Saya menggunakan kad beralun supaya murid dapat menyentuh permukaan yang huruf yang bertekstur. Gambar yang terdapat pada kad huruf tersebut, yang ini boleh dibuka dan boleh ditampal semula dengan menggunakan pita pelekat velcro. Pendekatan pelbagai deria membantu murid belajar dengan lebih menyeronokkan dan berkesan.
Pendekatan yang saya gunakan dalam sesi PDPC ialah dengan melihat kad huruf besar dan huruf kecil. Kedua, murid mendengar sebutan guru. Ketiga, murid meniru bunyi dan pergerakan yang dilakukan oleh guru. Yang keempat, murid menyanyi lagu abjad dan melakukan aksi. Langkah akhir, murid menyusun huruf blok magnetik. Tempoh masa kajian ini dijalankan selama 4 minggu. Ia merangkumi 8 sesi pengajaran yang mengambil masa selama 30 minit. Kajian ini dijalankan selama 2 kali dalam seminggu. Di sini saya senaraikan dapatan kajian. Saya telah pun mendapat respon yang positif melalui kaedah huruf hidup, yang mana murid mengenal sekurang-kurangnya 22 huruf abjad dan dapat menulis huruf dengan betul. Melalui pemerhatian saya, murid telah menunjukkan minat mereka terhadap kaedah huruf hidup kerana ianya sangat menyeronokkan. Seterusnya, murid nampaknya lebih berani menyebut huruf dengan kuat. Akhir sekali, murid menunjukkan keyakinan diri yang tinggi semasa sesi bacaan. Mengapa kaedah ini berkesan? Kaedah huruf hidup berkesan kerana ia menggabungkan visual, auditori dan kinestetik. Menggunakan unsur lagu dan pergerakan. Aktiviti berulang membantu pengukuhan memori. Pendekatan pelbagai deria sangat sesuai untuk murid pemulihan khas. Kesimpulan yang dapat saya buat di sini, kaedah huruf hidup merupakan satu pendekatan yang amat menyeronokkan dan berkesan. Ia sangat membantu murid saya mengenal huruf dengan lebih cepat dan menyeronokkan. Akhir sekali, pendekatan pelbagai deria perlu diteruskan dalam pengajaran pemulihan khas. Ini merupakan kad huruf bergambar yang telah saya hasilkan. Kad huruf bergambar inilah yang saya gunakan dan gabungkan dengan kaedah huruf hidup. Gambar tersebut menunjukkan sesi pembelajaran di dalam kelas bersama 4 orang murid tahun 2. Murid pertama kelihatan begitu teruja apabila membuat aksi minum susu dengan memegang kad huruf S bergambar susu. Seterusnya, murid kedua melakukan aksi ular dengan menggunakan kad huruf U bergambar ular dan murid ketiga pula melakukan aksi ayam terbang dengan memegang kad huruf A bergambar ayam. Sebagai penutup, izinkan saya berkongsi ungkapan ini. Membaca itu pelita, menulis itu cermin, mengira itu jambatan ilmu. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.